Autism ni ramai orang tengok, adakah ia salah ibu bapa? Sebagai boleh katakan dia jadi stigma lah. Jika berlakunya autism ni, ibu bapa yang dipersalahkan. Doktor boleh kupas isu gitu. Okey, macam saya sebut awal tadi kan, definasi autism itu sendiri, masalah neuro. Okay? Secara jelas, autism ini bukan masalah keibubapaan. Cara kita mendidik, bukan 100%. Tetapi autism ini kita kena faham asal usulnya tu telah terbentuk dalam rahim lagi. Dalam perut lagi dah terbentuk. Okey, kenapa kita boleh start diagnose umur 2 tahun tu? Sebab masa itulah kita nampak obviously tingkah laku tu dah berubah, tak macam budak yang typical. Itu satu. Kenapa bukan salah ibu bapa? Dan kenapa ibu bapa macam rasa macam dosa saya, mungkin cara kerja saya dan sebagainya? Kita kena tengok balik. Banyak kajian menunjukkan autism ni berlaku disebabkan genetik. Ada klien mengatakan, doktor, 5 generasi yang saya tahu daripada datuk nenek moyang semua tu, anak saya orang yang pertama yang mengalami keadaan autism. Okay? Ada yang kata tak pernah pun berlaku, kita pun tak tahu tentang autism. Jadi dengan kata lain kita nak katakan bukan semata-mata sebab tingkah laku ibu bapa, bukan sebab pekerjaan ibu bapa, bukan sebab pemakanan juga. Yang saya sebut tadi, dikatakan banyak kajian mengatakan tentang genetik, tentang bahan kimia yang terdedah dengan bahan kimia dan sebagainya. Tetapi ramai ibu bapa yang tidak bekerja dalam bidang yang berkaitan dengan bahan kimia tu. Bukan kerja dekat kilang, bukan kerja sebagai yang ada kaitan dengan chemical tak. Ibu bapa jangan rasa bersalah, jangan rasa berdosa. Anak kita yang autism tu bukan salah kita. Senang kalau kita nak bercakap secara umumnya, itu adalah anugerah sebenarnya. Kita pun tak tahu. Macam saya kata, kita boleh detect daripada rahim lagi tentang anaknya. Tapi bukan salah ibu bapa lah. Tetapi ibu bapa akan bersalah kalau tidak ambil tindakan bila nampak kelainan pada anak itu. Kalau tidak boleh dengan pakar untuk dapatkan diagnosis. Janji jelas lah. Doktor dah bagi metafora yang baik untuk ibu bapa di luar sana. Jadi apa yang doktor dah kupas tadi tu, jadi ibu bapa ni apa yang mereka perlu tahu supaya rasa bersalah tu tak menghalang mereka untuk bagi sokongan lebih baik. Pertama sekali adalah tentang acceptance. Kita menerima anak kita. Autism ni macam yang lain juga. Macam adanya manusia lelaki dan perempuan. Adanya masalah orang yang buta penglihatan. Ada juga masalah Down syndrome. Ada juga yang bisu pekat dan sebagainya. Autism pun adalah satu komuniti yang lain. Jadi apabila kita telah diberikan oleh Tuhan mempunyai anak autism, maka kita sebenarnya perlu merancang tentang bagaimana nak bantu anak ini mencapai potensinya. Sebab itu early intervention itu penting. Supaya mungkin tingkat awal tu dia severe. So dengan kesedaran ibu bapa memberikan terapi dan sebagainya, maka anak ini nanti akan terselahlah potensinya. So banyak benda yang dia boleh buat untuk independen pada masa hadapan. Okey, menarik kupasan doktor. Jadi kita boleh katakan bahawa setiap anak-anak istimewa autism ini dia perlukan support daripada parents untuk perkembangan development dia sehingga dewasa lah. Okey, jadi kita tengok video yang seterusnya.